Pernahkah anda rasa takut yang teramat sangat bila berdepan dengan perubahan besar dalam hidup? Itu yang Yakub alami. Dia perlu berpindah ke Mesir, tempat yang asing. Hati terasa berat, bimbang apa akan jadi pada keluarganya. Satu langkah besar ke alam tidak pasti. Masa depan nampak samar, penuh tanda tanya yang meresahkan jiwanya. Namun, di tengah-tengah kebimbangan itu, Tuhan berfirman kepadanya dalam mimpi. Suara penuh kasih berkata, "Yakub, Yakub." Dan Yakub menjawab, "Ya Tuhan, hamba-Mu." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah takut untuk pergi ke Mesir, kerana aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar di sana." Janji Tuhan yang sungguh melegakan hati. Dengan janji Tuhan, Yakub dan keluarganya melangkah dengan iman. Mereka tidak lagi takut kerana tahu Tuhan bersama, menuntun setiap langkah. Kisah ini mengajar kita, walau apa jua cabaran, kasih Tuhan sentiasa ada. Kita tak perlu gentar, sebab Dia berjanji menjadikan kita lebih kuat. Jadi, marilah melangkah berani, seperti Yakub.